5 sebab kenapa korang kena keluar duit apabila korang membuat tuntutan ke atas insurans. Yang pertama, akses apabila korang berumur 21 tahun ke bawah dan juga pemegang lesen P. Yang kedua, underinsured. Bila korang insuredkan kereta korang di bawah market value. Yang ketiga, betterment. Itu pun selepas kereta korang berusia lebih dari 5 tahun dan korang memilih untuk menggunakan alat ganti yang original. Yang keempat, alat ganti aksesoris. Macam kereta ni, pakai bumper type R. Padahal spek biasa je pun. Yang kelima dan yang terakhir, total loss dan contract repair. Bila korang bersetuju untuk repair semula kereta korang yang telah insurans considerkan sebagai total loss. Semoga video Abang Jubah kali ini memberi manfaat dekat korang. Macam biasa, korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans ataupun cash repair, korang boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar sistem insurans kemalangan anda. Kita jumpa kat next video. Assalamualaikum.